Subhanallah. Cantik. Oh, taksi tu Okay Zah, apa perasaan kau Zah? Setelah 3,000 lebih naik Puttabak. sangat teruja. Semalam dia orang cakap kau dah koyak. Tak koyak. Kau dah koyak, kau cakap malam dah koyak. Tobat dah. Tak ada. Dia koyak sampai sini. Sebab dia jatuh. Sebab jatuh koyak. Jatuh dia koyak. Apa pasal koyak? Dia bukan koyak. Dia Spoil. teruja. Oh. Teruja dah macam memang Teruja. Aduh. Ini kalau apa ni kaki tak koyak ni kan. Okey. Aku rasa sama pelayar dah. Malam aku dah plan dah. Cak tengok ada 10 jam. Cakap 650 km. Aku rasa boleh pergi ni. Sebab sekarang tengah formula lah. Kan. Naik kona 46 km selamba kan. Seorang gelap-gelap. Nanti habis bateri kot. Sangat teruja. Nasib seorang pillion bila mendaki skuter. Tinggi kot. Hitamo. Aku tahu sama motor tu. Crash. Aku naik dengan awal. Okey. Okey. Kau motor. Okey. Pak saya besar 25. Ni aku. มา4 โล 100 ค่ะ Kilo sweet no? Hadir. Dah macam kamera Highland. Tapi lagi bagus daripada kamera Highland. Kenapa lagi bagus? Cuba terangkan. Sebab buah delima dia besar. Kenapa awak mengutuk Malaysia? Iyalah. Supaya Malaysia lebih improve. Jaga apa alam sekitar. Dangerous. Ini tempat ni National D and Drift. Lagi jatuh berjunam lagi. Ambil gambar ni awak. Oh.
ke-7 dan hari yang satu hari setengah aku menjadi pilihan. Hari ini rute kami orang akan daripada Pertama akan ke Pattaya. Lebih masa lebih kurang dalam 9 ataupun 8 jam, InsyaAllah kita sampai ke Pattaya. Alright, kami menuju ke sana. Nama sana? Sana tu mana? Aku tak tahu. Tapi orang kata, oh, 7-Eleven yang paling tinggi sekali di Thailand. So kita harap pergi sana. Di mana-mana ada radar sekentar. Okay, ciao. Ini aku tak tahu mana patung. Yeah, Dragon View. Oh, nice. So guys, jumpa lagi. Mereka sudah sampai. Taan, tak ada cerita. Apa guna dia pakai GoPro kalau tidak Tadi sudah. guna tadi dia? sudah. Aduh, sakit perut aku. Awak lambat. Awak lambat. Asal awak naik orang ni? Awak lambat ni. On. On. Aku pegang. Ada bang? Kim dia kata? On. Ada. Ada? Tak ada. Mati terus. Okay guys. Masalah Swiss ya, masalah Swiss. Alright, kita 3 minit motor menuju ke Pattaya. Alright. Okay. See you guys. Dan keempat, auto breakdown. Berlaku di hadapan betul-betul pejabat highway district. Terus nampak kata orang terus bagi kod. Dengan efektif. Masalah settle. Alhamdulillah. Okey. Cuaca dah gelap. Rupanya ayam dengan itik dah bercakap kan. Okey. Oh, ya. Jom banyak kerja kita lagi ni bang. Banyak kerja kita lagi kan. Settle. Tuh. Bawa sikit. Tengok ni. Okey. Start. Okay, Chun. Let's go, baby. Ngantuk lah. Aduh. Tun. Banyak lah. Dia tak kasi kita tidur lah bang. Yes. Dia dah ngantuk ni tadi tau.
Tak, oh lambat lagi nak masuk ni kan. Lambat lagi masuk PTT ni kan. Alamak, alamak ni. Thank you. Thank you. Kun, thank you. Oh, dia tak berbalas langsung. Okey, Kun, ciao. Jadi bateri dah. Bateri ni tak elok. Bukan tak elok bang. Dia dah makan dekat tempat tadi tu. Abang Fazal pun sama. Tapi Abang Fazal Makan apa? yang kita parking dekat hotel kita ni, hotel mana? Putabak. Ha. Abang Fazal pun jadi 11 bateri dia pagi tadi. Tapi bateri dia masih boleh guna sebab dia punya motor dia tu bukan 100% bateri. Kau? Oh ya, dia pakai ni. Dia pakai manual kunci. Kau pakai keyless. Tak, orang magnet saya ni tak cover untuk semua motor. Kalau saya campur bateri Abang Fazal ni tak hidup ni. Memang lah. Kau cakap kena pakai alternator. Tak, saya nak ubah sistem ni jadi macam Y-Super, RS. Ada bateri pun mesti jalan. Yelah, alternator lah. Pasal alternator. Bateri pula dalam ni. Pasal alternator. Tu dia, alternator. Tiga. Ini yang berlama ni. Kalau dah masuk ni, kita biar jalan ni. Bateri ni pindah kat motor Abang Fazal. Saya kena pakai motor Abang Fazal. Saya kena pakai motor Abang Fazal. Ni, dari tu bagi Abang Fazal punya bateri motor. Nampak? Itu kan bagi yang warranty tu. Orang beli bateri Yokohama. Kau Toki Yokohama. Kau beli Shopee kan? Shopee, orang pakai review orang okey. Review tu semua ejen dia. Kau macam ni lah, backpack kau. Nanti putih sikit kita malam ni, kita sini. Oh, Backpack kau ni mana ni? Pun sama. Terbakar. apalah. Problem ah. Epic ride sangat. Problem ah. Dah tinggalkan kau Zah. Dah pindah bateri kan macam nak belah ni kan. Oh, Mana boleh pun tu. Tumbuk acak di bensin, belah lagi. Ada? Cak, kita nak tumbuk kau bagi bensin, kita orang lagi. Tu balik KL tu. Boleh tak boleh ni? ya, kita bagi lampu sikit.